Kebanyakan warga emas beranggapan bahawa telur adalah piawaian emas untuk protein, tetapi anda telah terpedaya. Telur mungkin menyihatkan, tetapi bagaimana jika kami memberitahu anda bahawa ia bukanlah yang terbaik dalam hal membina dan memelihara otot selepas usia 60 tahun? Inilah kebenarannya. Walaupun telur memberikan anda kira-kira 3 gram brim protein setiap 1 gram senarai hari ini, merangkumi makanan sebenar yang memberikan 30, 40 malah lebih 60 gram protein setiap 1 gram. Dan kebanyakannya lebih mudah dihadam, lebih selamat untuk sendi yang semakin tua dan jauh lebih berkesan untuk memulihkan kehilangan otot berkaitan usia. Apa yang lebih mengejutkan adalah ini, makanan yang berada di tangga keempat dalam senarai hari ini mengandungi lebih 5 kali ganda protein berbanding telur. Dan nombor 1 serta 2, ia begitu berkuasa sehingga para saintis kini sedang mengkajinya untuk memulihkan kehilangan otot pada pesakit strok tanpa senaman. Kehilangan otot selepas usia 60 tahun adalah nyata. Anda mungkin kehilangan sehingga 1% jisim tanpa lemak setiap tahun secara senyap dan konsisten, walaupun anda berasa sihat tetapi tidak lagi. Dalam video ini kami akan mendedahkan 11 makanan yang mengandungi lebih banyak protein daripada telur, disenaraikan dari nombor 11 hingga nombor 1. Pastikan anda menonton sehingga tamat kerana makanan nombor 2 dan 1 memberikan hampir 3 kali ganda protein berbanding telur dan ia tersembunyi di lorong kedai yang paling aneh. Berapakah umur anda? Dari manakah anda menonton? Dan bagaimanakah tahap kesihatan anda kebelakangan ini? Beritahu kami di ruangan komen. Kami membaca dan membalas setiap komen. Sekarang mari kita mulakan. Makanan nombor 11, yogurt Greek. Yogurt Greek sering dilabel sebagai snack sihat, tetapi tidak ramai warga emas menyedari betapa hebatnya ia untuk pemulihan otot, terutamanya jenis tanpa lemak yang ditapis 3 kali, yang memberikan lebih 10 gram protein setiap 100 gram. Hampir 2 kali ganda daripada apa yang disediakan oleh sebiji telur rebus. Rahsianya terletak pada proses penapisan. Ia membuang cecair berlebihan dan laktosa meninggalkan asas yang berkrim dan padat protein sesuai untuk otot yang semakin tua. Malah satu tinjauan klinikal tahun 2020 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil 20 gram protein berasaskan tenusu setiap hari melihat peningkatan 25% dalam pemeliharaan otot dalam masa 12 minggu. Yogurt Greek juga sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas dengan sedikit sensitiviti laktosa. Untuk hasil terbaik, elakkan perisa bergula. Pilih jenis kosong tanpa lemak dan tambahkan biji rami kulit kayu manis atau buah beri segar. Anda juga boleh menggunakannya dalam pencicah smoothie atau hidangan savoury. Apabila bercakap tentang protein yang mudah diserap, yogurt Greek adalah cara terbaik untuk bermula. Makanan nombor 10, kacang kuda yang dimasak. Kacang kuda mungkin kelihatan sebagai bahan dapur yang biasa, tetapi ia secara senyap adalah kuasa besar mesra otot. Dengan 11.2 gram protein setiap 100 gram apabila dimasak, ia secara senyap mengatasi telur. Dan ia datang dengan sesuatu lain yang didambakan oleh tubuh anda, serat. Serat menyokong kesihatan usus, mengimbangi gula dalam darah dan mengurangkan keradangan yang semuanya melindungi sel otot anda. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua yang menggantikan daging dengan kekacang seperti kacang kuda mengalami pengurangan sehingga 26% dalam kehilangan otot berkaitan usia. Ia juga kaya dengan magnesium, zat besi dan folat. Nutrien utama untuk penguncupan otot, aliran oksigen dan pemulihan. Untuk membuka potensi penuhnya, rendam kacang kuda semalaman sebelum memasak. Gunakannya dalam humus panggang sebagai snack atau masukkan ke dalam sup dan stew. Berkrim, berlemak dan tinggi protein berasaskan tumbuhan kacang kuda lebih daripada sekadar bahan salad. Ia adalah kemestian untuk memelihara otot. Makanan nombor 9, quinoa yang dimasak.
Quinoa bukan sekadar biji rintren. Ia adalah sumber protein lengkap dengan 14 gram protein setiap 100 gram yang dimasak. Betul tu. Benih kecil ini memberikan tubuh anda kesemua 9 asid amino penting termasuk lisin yang penting untuk pembaikan tisu dan penyerapan kalsium. Satu kajian tahun 2022 dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahawa warga emas yang makan quinoa setiap hari melihat peningkatan 9% dalam kekuatan kaki dalam masa 8 minggu berbanding kumpulan kawalan yang makan nasi. Ia juga tinggi antioksidan magnesium dan sebatian anti radang. Cara terbaik untuk menyediakan quinoa rendam semalaman untuk mengurangkan anti-nutrien. Kemudian masak dalam sup tulang atau stok sayuran rendah natrium. Tambahkan bayam cendawan atau kunyit untuk rangsangan tambahan. Quinoa mudah dihadam mengimbangi gula dalam darah dan memberikan otot anda apa yang diperlukan untuk pulih dan membesar secara semula jadi. Makanan nombor 8, biji labu. Biji labu juga dikenali sebagai pepitas, mungkin kecil tetapi ia sangat hebat. Dengan 19 gram protein setiap 100 gram, ia hampir menggandakan kuasa protein telur. Selain itu, ia membekalkan magnesium, zat besi dan zinc mineral yang sering kekurangan dalam kalangan warga emas. Nutrien ini membantu dengan penguncupan otot, penghantaran oksigen dan pembaikan tisu. Satu kajian dalam Journal of Medicinal Food mendapati bahawa pengambilan biji labu setiap hari mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam hanya 12 minggu. Makan secara mentah dan tidak bergaram untuk hasil terbaik. Taburkannya di atas yogurt kisar ke dalam smoothie atau giling menjadi mentega biji yang berkrim dan tinggi protein. Hanya segenggam sehari boleh menyokong kekuatan pemulihan dan fungsi otot selepas usia 60 tahun. Makanan nombor 7, tempe. Tempe adalah salah satu sumber protein yang paling kurang dihargai untuk warga emas. Dengan 20 gram protein setiap 100 gram, ia mengatasi telur dan menawarkan lebih banyak kelebihan. Diperbuat daripada kacang soya yang ditapai tempe padat dengan asid amino terutamanya leusin pemacu utama sintesis protein otot. Kerana ia ditapai, ia juga meningkatkan kesihatan usus penghadaman dan penyerapan protein. Menurut American Journal of Clinical Nutrition, warga emas dengan bakteria usus yang pelbagai mengekalkan 18% lebih banyak otot sepanjang setahun. Tempe memberikan kedua-dua blok pembinaan dan alat mikrob untuk mendapatkan hasil. Goreng irisan nipis dengan kicap, hancurkan ke dalam tumisan atau lapiskan pada roti bijirin penuh. Tempe membina otot dari dalam keluar dan ia rasanya enak. Jika anda mendapati ini membantu setakat ini, pastikan untuk menekan butang like dan melanggan saluran teman kesihatan. Kami berkongsi pemakanan dan tips kesihatan yang disokong sains khusus untuk warga emas yang ingin kekal kuat, berdikari dan bertenaga selepas usia 60 tahun. Dan beritahu kami di komen makanan manakah yang pernah anda cuba atau rancang untuk cuba esok. Sekarang mari teruskan kerana makanan nombor 1 mungkin yang paling berkuasa antara semua. Makanan nombor 6, spirulina. Spirulina mungkin kelihatan seperti lumut kolam, tetapi ia adalah salah satu makanan super pemelihara otot yang paling kuat di bumi. Alga biru hijau ini mengandungi 29 gram protein yang mengejutkan. Setiap 100 gram lebih daripada 2 kali ganda protein telur. Tetapi ia bukan hanya mengenai kuantiti. Protein spirulina adalah lebih 85% biotersedia. Bermakna tubuh anda menyerap dan menggunakannya dengan sangat cekap, faktor utama bagi warga emas dengan penghadaman yang lebih perlahan atau penyerapan yang lemah. Lebih mengagumkan, spirulina membantu mengurangkan keradangan kronik yang merupakan salah satu sebab terbesar kehilangan otot semakin cepat dengan usia. Satu kajian tahun 2022 dalam jurnal Nutrients mendapati bahawa spirulina mengurangkan CRP, penanda keradangan utama, sebanyak 32% pada orang dewasa yang lebih tua sambil meningkatkan tahap nitrik oksida untuk meningkatkan aliran darah dan penghantaran nutrien ke tisu otot.
Untuk menikmati faedahnya, tambahkan 1 sudu teh serbuk spirulina ke dalam smoothie. Kacau ke dalam oatmeal selepas memasak atau kisar menjadi berbola tenaga. Anda tidak perlukan banyak. Hanya sedikit setiap hari boleh mula melindungi dan membaiki otot anda dari dalam. Makanan nombor 5, biji hem seeds. Biji hem adalah salah satu protein berasaskan tumbuhan paling lengkap yang tersedia dan ia disesuaikan untuk warga emas. Dengan 35 gram protein setiap 100 gram, ia berada jauh di atas paras protein yang terdapat dalam kebanyakan daging ikan atau telur. Apa yang menjadikan hem istimewa adalah keseimbangan asid aminonya. Ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting termasuk tahap arginin yang tinggi yang menyokong aliran darah, penyembuhan dan prestasi otot. Satu tinjauan tahun 2021 dalam Frontiers in Nutrition mengesahkan bahawa warga emas yang kerap mengambil protein hem mempunyai pengekalan otot yang lebih baik dan pemulihan yang lebih cepat selepas aktiviti. Biji hem juga kaya dengan omega 3, magnesium dan GLA yang semuanya menyokong kesihatan otak, mengurangkan keradangan dan meningkatkan kualiti tidur. Untuk menggunakannya, taburkan pada oatmeal, kisar ke dalam smoothie atau kacau ke dalam sup selepas memasak. Ia mudah dihadam dan tidak memerlukan penyediaan, sempurna untuk orang dewasa yang lebih tua yang mahukan faedah otot tanpa kerumitan. Makanan nombor 4, seitan. Seitan juga dikenali sebagai daging gandum adalah permata tersembunyi apabila ia berkaitan dengan protein tumbuhan berketumpatan tinggi. Mencatatkan 39 gram protein setiap 100 gram, ia menewaskan telur dan malah menyaingi ayam dan stik dalam ketumpatan protein. Diperbuat daripada gluten gandum vita. Seitan dibersihkan daripada kebanyakan kanji dan karbohidrat meninggalkan struktur protein tulen. Ia sangat rendah lemak dan mengandungi sumber zat besi yang pekat penting untuk penghantaran oksigen ke otot anda. Dalam satu percubaan klinikal 2022 yang diterbitkan dalam Clinical Nutrition warga emas yang mengambil isolat gandum protein tinggi seperti seitan, melihat 21% lebih banyak pemeliharaan otot dalam tempoh 10 minggu berbanding diet standard. Tambahan pula, ia sangat serba boleh. Hiris, tumis, panggang atau perap. Seitan meniru tekstur daging tanpa kolesterol atau rasa berat. Cuma padankan dengan makanan kaya vitamin C seperti lada benggala atau brokoli untuk memaksimumkan penyerapan zat besi. Jika anda mencari sesuatu seperti daging kaya protein dan mesra penghadaman, seitan mungkin menjadi kegemaran baharu anda. Makanan nombor 3, keju parmesan. Ya, keju tersenarai tetapi bukan sebarang keju. Keju parmesan asli yang diperam seperti Parmigiano Reggiano mengandungi 42 gram protein yang luar biasa setiap 100 gram. Itu lebih daripada kebanyakan potongan daging lembu dan lebih 3 kali ganda apa yang anda akan dapat daripada sebiji telur. Kuncinya terletak pada usianya. Kerana parmesan diperam selama 12 hingga 36 bulan, ia kaya dengan asid amino bentuk bebas, menjadikannya sangat mudah dihadam walaupun untuk warga emas dengan asid perut yang lebih rendah atau masalah laktosa. Satu kajian 2019 dalam jurnal Nutrients mendapati bahawa orang dewasa yang lebih tua menyerap 30% lebih banyak protein boleh guna daripada keju berbanding tenusu yang tidak diperam. Ia juga padat dengan leusin asid amino yang secara langsung mencetuskan sintesis protein otot. Hanya 30 gram beberapa sudu besar parmesan yang diparut boleh membantu anda mencapai matlamat protein harian anda. Tambahkannya pada sayur-sayuran sup atau salad. Cuma elakkan tiruan dalam botol hijau dan pilih blok sebenar. Otot anda akan berterima kasih. Makanan nombor 2, serbuk ikan kering. Di bahagian atas senarai kami adalah makanan yang kebanyakan warga emas tidak pernah cuba, tetapi ia mengandungi lebih banyak protein setiap suapan daripada apa sahaja yang anda akan dapati di kedai runcit. Serbuk ikan kering.
Dengan 63 gram protein, setiap 100 gram ia hampir 5 kali ganda lebih padat protein daripada sebiji telur. Diperbuat daripada ikan putih yang dikeringkan seperti ikan kod atau polok atau ikan bilis berkualiti, ia hampir protein tulen dan sangat biotersedia. Satu percubaan 2020 dalam Clinical Nutrition mendapati bahawa warga emas yang mengambil serbuk ikan kering setiap hari meningkatkan jisim otot tanpa lemak sebanyak 19% dalam tempoh 10 minggu walaupun tanpa meningkatkan senaman. Rahsianya, ia memberikan lebih 3 gram leusin dalam hanya 25 gram, cukup untuk mencetuskan pertumbuhan otot. Menurut penyelidik, anda tidak memakannya begitu sahaja. Sebaliknya, taburkan di atas sup kacau ke dalam stew atau campurkan ke dalam bubur savuri. Ia tahan lama, tidak perlu dikunyah dan sempurna untuk warga emas dengan masalah gigi atau selera makan rendah untuk membina semula otot selepas usia 60 tahun. Ini adalah salah satu alat yang paling kurang dihargai yang ada. Makanan nombor 1, protein whey. Sebagai bonus terakhir, kami tidak boleh meninggalkan protein whey. Pada 70 hingga 90 gram protein setiap 100 gram bergantung pada jenis isolat. Ia adalah salah satu sumber protein paling berkuasa dan cepat diserap yang diketahui sains. Tidak seperti makanan protein whey diserap dalam masa 30 hingga 60 minit. Ini menjadikannya ideal untuk warga emas yang memerlukan pemulihan pantas, terutamanya selepas terapi fizikal penyakit atau kecederaan. Satu meta-analisis 2021 dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil suplemen whey melihat keuntungan yang jauh lebih besar dalam otot tanpa lemak dan kelajuan berjalan berbanding mereka yang tidak walaupun tanpa senaman. Pilih isolat whey berkualiti tinggi atau whey hydrolysis. Elakkan campuran berperisa dengan gula atau bahan pengisi. Campurkannya dengan air atau susu badam dan minum 30 hingga 60 minit sebelum tidur untuk pemulihan semalaman. Ini bukan sekadar alat pembina badan. Untuk warga emas yang cuba mengekalkan kekuatan dan kebebasan protein whey adalah penting terutamanya apabila selera makan rendah atau penghadaman perlahan. Peringatan sebelum menambah mana-mana makanan berprotein tinggi ini ke dalam rutin harian anda terutamanya dalam jumlah yang besar adalah sentiasa terbaik untuk berbincang dengan doktor atau penyedia penjagaan kesihatan anda. Walaupun makanan ini disokong oleh sains dan menawarkan manfaat sebenar untuk kesihatan otot tubuh setiap orang adalah berbeza, terutamanya selepas usia 60 tahun. Jika anda mempunyai masalah buah pinggang, sedang mengambil ubat atau telah diberitahu untuk mengikuti diet tertentu, periksa dengan doktor anda terlebih dahulu. Lebih banyak protein tidak semestinya lebih baik untuk semua orang, terutamanya jika anda tidak aktif, sudah makan secukupnya, atau menguruskan keadaan kesihatan kronik. Video ini adalah untuk tujuan pendidikan umum sahaja dan tidak sepatutnya menggantikan nasihat perubatan daripada doktor peribadi anda. Kekal bermaklumat, kekal selamat dan sentiasa pilih apa yang terbaik untuk perjalanan kesihatan unik anda. Jadi itulah dia. 11 makanan kaya protein yang berkuasa ditambah satu bonus yang mengatasi telur apabila ia berkaitan dengan membina otot selepas usia 60 tahun. Ini bukan trend eksotik atau serbuk kosong. Ia adalah makanan sebenar yang disokong oleh sains yang sebenarnya boleh digunakan oleh tubuh anda. Kebanyakan warga emas kehilangan sehingga 1% otot mereka setiap tahun. Tetapi anda tidak perlu menjadi sebahagian daripada statistik itu. Bukan dengan pil, bukan dengan penawar ajaib, hanya dengan makanan yang betul pada masa yang betul dalam jumlah yang betul. Manakah antara ini yang paling mengejutkan anda? Tinggalkan komen di bawah. Kami membaca dan membalas setiap orang. Dan jangan lupa untuk melanggan teman kesihatan. Kami menyiarkan video kesihatan tanpa gembar-gembur yang disokong sains setiap minggu untuk membantu anda berasa lebih kuat, lebih tajam dan lebih berdikari.
Tidak kira usia anda, otot anda sedang mendengar. Sekarang giliran anda untuk memberinya makan. Terima kasih kerana menonton dan kita akan berjumpa dalam video seterusnya.